Okay, Assalamualaikum and hi sis Hafizah Hassan. Okay sis, untuk sis punya sampel, okay, kira kami dah tengok sis punya file untuk flow, okay, flow bagi duit masuk tu lah. Okay, so kita just fokus dekat satu nama dulu supaya kami nampak, supaya kami dapat jelaskan lebih detail lah dekat sis. Sis nampak flow kalau nak gunakan di sistem template lah. Okay, yang ni yang sis send dekat kami. So kat sini, okay, kita just fokus satu nama iaitu Silawati Jafar. Okay, so kita starting from kira bulan Mei lah, okay, bulan Mei. So 1 bulan 5 lah. So starting untuk Silawati ni, kalau dia bake in duit masuk, okay, dia kira dia masuk, dia bayaran secara Google Sheet yang sebelum ni sis ada info kat kami. So nanti akan come out dekat sini. So macam mana kita nak masukkan data ni ke dalam kita punya sistem, okay. Yang ni yang sis send dekat kami lah. So kami dah tengok semuanya. Okay, kita buka satu sistem. Okay, sistem kita this one. Okay, kita namakan contoh di sistem 2026 punya. Okay, so permulaan dia macam biasa, user key in apa semua. So dekat tetapan, kita kena set siap. Kira kalau kami tengok dekat sini, user, okay, kita namakan, okay, kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita fokus on dia punya kolom item name lah, item name. Okay, kat sini akan ada 2 bayaran lah kalau ikutkan. Okay, ni kira projek lah. Kita katakan, okay, ni projek Darul, sekejap kita tengok kat sini. Okay, Kitab Hikam. Okay, projek ni. Okay, this one projek ni. So, kita akan tengok duit masuk. Kalau kita tengok kat sini, dia akan ada 2 bahagian lah. Infak atau sumbangan dengan 1 yuran. So make sure nama item ni dia ada di sini lah. So kalau misal kata kita guna yang macam kami tetapan yang ada dalam sedia ada, so dia akan ada kat sini sumbangan dan derma dan juga yuran peserta kita dah convert kan. Maksudnya sebelum ni bayaran duit something, so kita ubah kepada yuran peserta. So untuk sis punya just focus on sumbangan, derma. Okay, kalau infak tak ada, so kita boleh masukkan kat sini. So macam biasalah, bila kita dah buat tetapan kat sini, dekat bahagian penyata bulanan pun kena sama dan juga penyata TB pun kena sama, macam demo video yang kami mention sebelum ni lah. Okay, so kita tengok kepada bulan 5. So first user pergi kepada bulan 5. This one. Okay, ini yang kami dah key in so far untuk sis punya sampel. Okay, sampel. Kami rujuk pada sampel ni. So kita fokus dekat sampel sekarang ni. Kita ambil nama Silawati Jafar. So kalau dekat sini kita nampak Silawati Jafar membuat bayaran. 2 bayaran lah. Maksud dia satu bahagian untuk dia buat satu bayaran, tapi satu bahagian untuk infak, sumbangan, dan satu lagi untuk yuran. So infak dia ada 20, yuran dia pula 30. So macam mana kita nak masukkan ke dalam this system? So mula-mula user boleh je copy. Macam contoh yang kami buat ni kan, kita copy je. Macam contoh kita copy kat sini kan, kita ikut kolom by kolom. So katakan nama dekat sini. Okay, kira kat sini kita just copy je, klik kanan, copy macam tu, dan kita pergi dekat sini, kita paste. Macam tu, paste macam tu, paste kat value kat sini lah. So dia tak melibatkan any formula dekat bahagian situ lah, kat sini. Begitu juga dengan macam kalau kita rujuk dekat sini kan, dia ada peserta ID. So nak masukkan peserta ID sebagai rujukan dekat sini, boleh masukkan dekat bahagian catatan. So tak ada masalah. Okay, dia basic saja. Just pastikan kolom tu dia tak berformula. So senang kita nak copy. Okay, then macam mana kita nak tick untuk harga yang dia buat bayaran tu? So macam ni. Okay, kita tengok Okay, of course nombor voucher sebagai unique key kena ada kat sini. So kita buka lah KPN. Okay, Persatuan NGO something, boleh nama macam contoh kami Imalia KN. So kami biasa letak yang depan tu IKN. So Imalia KN lah. Kalau sis punya any nama, boleh je letak sebagai dia punya keyword. Okay, key ID untuk kita buka voucher tu. Okay, contoh katakan PN01. Okay, so kita tengok Silawati Jafar. So Silawati Jafar dia buat ada 2 bahagian lah, sumbangan. Okay, kita boleh pilih kat dia sumbangan derma atau infak, and then satu lagi peserta. So then masukkan bahagian mengikut kolom masing-masing. So contoh tadi macam kita cakap 20 dia buat sumbangan, 30 yuran. So then nanti dekat sini dia akan automatic generate berapa dah yang kita collect. Begitu jugalah seterusnya. So kita ambil contoh. Okay, kita tengok Mastura. Okay, kita pergi dekat Mastura punya nama. Okay, this one Mastura. Kalau kita check kat sini kan,
Okay, Mastura dia buat apa? Dia buat bayaran. Okay, dia just bayar untuk RM25 bagi yuran saja. So, macam mana kita nak key in dia? So, kita pergi balik dekat kita punya sistem. So, Mastura berapa hari bulan? 1/5 lah. So, masukkan 1/5. Okay, yang ni kita kena buka dia punya voucher barulah nombor. Okay, macam ni. Kalau misal kata dia buat 2 kali bayaran, maksud dia contoh macam yang apa? Silawati tadi kan. Kita boleh je buat macam ni. Lepas tu just copy macam ni. Ni adalah basic teknik lah untuk gunakan macam mana nak key in bagi di sistem. Okay, kalau tak just remove lah this one. Just kita buka satu je sebab dia buat bayaran satu. Okay, so kat sini kita buat terimaan sebab kita terima duit dia. So untuk apa? Bukan infak tapi yuran. Dia just buat bayaran untuk yuran. Kita cari balik dia punya tetapan tu. Nak type in pun tak ada masalah. Pastikan sama dengan apa yang kita dah tetapkan. Okay, yuran. And then okay, sila Mastura. Okay, so kita dah copy dia punya apa ID peserta tu, tak ada masalah. Okay, so masukkan dekat bahagian mana duit masuk. Kalau misal kata, kalau kita tengok kat sini kan, kita dah bercheck. Okay, dia buat bayaran ke mana kat sini kata kejap 25. Okay, sekejap kita tengok nama. This one lah. Okay, kat sini tak ada. Misal kata kat sini ada tanda mungkin receipt kepada someone. So kita assume dia mungkin by cash. Kalau cash, kita masukkan dekat tunai lah. Kalau bank juga, so macam biasa masukkan dekat sini duit masuk. So nanti yang ni dia akan nampak tak? Dia ada berlaku increment, maksud berlaku penambahan dekat situ, dekat sini. So in the end kita akan dapat satu amount. Kalau kita macam nak check, okay, siapa yang dah bayar? Okay, siapa nama sekian-sekian? Kita boleh je guna filter sistem kat sini yang ada. Contoh Mastura, just type in boleh, nak cari nama dia pun boleh. Okay, Mastura ada satu kat sini, kita tick kat sini. So kita boleh check kat sini, okay, RM25. Daripada mana? Daripada Mastura. Okay, untuk yuran peserta. So at the end, kita nak check penyata nanti dekat bulanan tu, kita akan nampak. Okay, dekat sumbangan derma infak, kalau kita pergi dekat bulan 5 tu, okay, kita dah nampak. Okay, kejap kat sini. RM20. Okay, RM20 daripada mana? Daripada yang tadi tu. Kita boleh tengok. Nak check untuk penyata bagi bulan Mei, just pergi dekat bulan Mei punya bahagian. Okay, kita clearkan dulu this one, select all lah. Okay, and then kita nak tahu, okay, yuran peserta, kena double check tengok tally tak dengan apa yang kita nampak penyata tu. Okay, yuran peserta. So dekat sini, okay, kalau kita kat sini ada RM55, kita dah terima daripada 2 orang kan. So kita double check pula dekat sini. Okay, dia kena untuk nak dapatkan sistem. Okay, sorry, yuran peserta 55 lah. Okay, infak 20. So double check balik semula dekat bulan Mei. Okay, kalau infak, kejap kita select all dulu. Okay, kita check infak. Sorry, kat sini sumbangan lah, sumbangan derma infak. So double check. Okay, 20. So tally lah. Macam tu jelas cara untuk kita guna di sistem. So yang ni di sistem, dia nampak mula-mula agak complicated, tapi dia memudahkan kita. Sebab dekat bahagian masing-masing ni, kita dah tick dah. Kita yang penting sekarang adalah kita nak detect, maksud dia nak detect duit tu pergi ke mana, duit tu daripada siapa dan berapa jumlah dia. So at the end kita akan dapat amount. So then last year at the end of this year kita akan dapat satu kita panggil kita punya imbangan lah, kita punya duit keluar masuk tu kita nampak secara jelas total berapa. Kalau penyata terimaan dan bayaran ni kita akan nampak secara total lah. Kalau sekiranya dalam bank ada sama ni, okay, ada dekat tangan berapa, bank berapa, kita kena masukkan. Yang ni kira opening kita, opening bagi account kita. Masukkan. Kalau tak ada, kita biarkan kosong. So nanti kita akan kira, kita akan dapat satu baki bagi penghujung tahun RM75 yang kita dah collect so far, yang kita dah key in. Itu flow bagi this record kewangan punya dashboard yang kami boleh sajah dekat Sis Hafizah lah. Okay, yang lain semua nanti sis boleh explore lah kalau dah dapat this template. Okay, kalau kita misal kata nak buka voucher, okay, kita tengok buka voucher. Sebelum ni kami ada mention dekat original video demo for this record kewangan masjid. Tapi yang ni sebab kita nak convert dia kepada record kewangan dashboard yang ada spesifik dashboard kan. Okay, kita tengok kat sini. Okay, ni dia punya
apa voucher bayaran. Okay, so kat sini kita boleh panggil by voucher numbers. So kita katakan kita nak tengok Mastura tadi. So kat sini kita dah dapat dah lah. Okay, Mastura. Ini detail dia. So kita boleh print out dan bagi dekat tangan dia. Ataupun kita buat simpan untuk filing lah, for filing. Okay. Itu saja. Kalau misal kata untuk dashboard, kita boleh. Okay, contoh Darul Hikmah. Okay, kita buat projek di Darul Hikmah. So kita masukkan berapa target kita untuk collect. So far kita, okay, 1,000 kita nak collect untuk, sorry, yang ni bulan, okay. Kalau bulan 5 lah. Okay, bulan 5 katakan kita nak collect untuk bulan 5 ni 1,000. Okay. Then kalau kita pergi dekat actual, okay, kita tengok actual, kita boleh rujuk pada sis punya sampel tadi tu. Kan dia ada yang last punya actual kat sini. Okay, 330. Kita nak collect 300 untuk Darul Hikmah punya yuran. Contohlah kita katakan ni projek bajet dia kita untuk yuran. Okay, kalau ikutkan kita nak collect 1,000. Okay, tapi untuk bulan 5 lah. Okay, bulan 5. Tapi yang kita dapat just 330. So dekat sini kita boleh nampak dia punya dashboard lah. Untuk Darul Hikmah. Okay, kejap kat sini. Sebab kita dah combine dengan 2 bulan. Okay, so katakan this one lah. Kita akan nampak flow dia. So ini dia punya view dashboard bagi kita punya summary lah. Sikit summary. Kalau sis tengok nanti, kalau sis dah play around, saya akan nampak okay, yang ni refer pada siapa. Bahagian mana. Okay, so ini untuk all project. Yang ni untuk total yang kita dah collect bagi Darul Hikmah. Macam contoh kalau database yang ni, sebab kita sebelum ni kita ada test ini. Kalau kita remove this one, okay, kita just fokus untuk Mei sahaja. So kita pergi project. So kita nampak lah. Okay, 1,000 kita target, tapi kita collect sekarang so far just 330 je. Sebab dah sampai ke penghujung kan. Kalau kat sini, kalau kami tengok setakat this one lah, mungkin ada lebih lagi. So akan nampak lah. Kita just masukkan. So yang ni just untuk kita present macam kami sebut sebelum ni. Okay, itu sahaja so far. So kalau sis rasa okay, sis boleh inform kat kami lah, untuk kami bagi detail payment apa semua, dan kami akan proceed siapkan selebihnya yang kami ada mention di video demo sebelum ni. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.